depan korang ni ada CBG Y15. Motor ni datang ke ni Motorsport Walk-in. Sebabkan sebelum ni dia dah buat topset 2-3 kali, tapi ada masalah kat bahagian topset dia ada leaking. Nampak tu minyak-minyak hitam tu? Kalau perasan, ni ada leaking. Jadi kita nak cari punca tu dari mana leakingnya. Dan lagi satu, motor ni bila dah buat topset, kata owner dia dah tukar head sketul, valve dah baru, tetapi ada bunyi dekat bahagian head dia. Jom kita dengar. Okay, kita nak tengok apa punca leaking dan masalah bunyi dekat bahagian head dia. Jom. Okay, bahagian head motor ni pun kita dah buka. Kita ada nampak lah beberapa barang yang tak bagus lah. Salah satu dia yang bahagian leaking lah. Bahagian leaking, kalau korang perasan dekat dia punya cap head ni, dia ada o-ring, ocean dia ada. Cuma dekat yang ujung-ujung ni dia ada kotor sikit. Jadi mungkin ni menyebabkan leaking dekat bahagian dia punya head block. So kedua pula, apa yang kita nampak dekat sini valve dia. Aku tak tahulah korang perasan ke tak, tapi apa yang kita nampak dekat satu dengan bahagian atas, bahagian intake dia, valve kembang. Itu yang menyebabkan bunyi tepek kuat tu. Lagi satu, dan masalah dekat sini, dekat roller rock arm ni, dia ada flip plate atas bawah. Jadi ni pun kena tukar. Jadi kepada korang dekat sana, kalau ada masalah macam ni, korang boleh pergi bengkel berdekatan, korang boleh check macam mana nak booking website itu, macam mana nak booking, korang boleh pergi website kita orang, www.standard kilang, standard saja, Modi jangan datang.